Kehebatan seorang pemimpin bukan diukur melalui jawatan yang disandangnya, tetapi melalui kemampuan untuk memperbaiki, memulih dan membangunkan kehidupan orang lain. Dari seorang anak muda MRSM yang memulakan kerjaya dalam bidang perakaunan sehinggalah menjadi antara tokoh korporat yang paling berpengaruh. Hari ini kita akan bersama seorang tokoh besar yang kisah kepimpinannya telah membentuk beberapa organisasi yang paling penting di Malaysia. Tan Sri, firstly, thank you for sharing your time, your precious time, Tan Sri, bersama dengan saya. You're a man of many talents, Tan Sri. How was the journey? Where did it all start? Forget the Tan Sri part, the Wahid Umar. From the boy to this. Kami datang dari keluarga yang susah dan sebagai seorang yang tidak mempunyai banyak benda, saya mahu melalui satu kehidupan yang lebih baik. Jadi semasa saya kecil, saya bertanya kepada ramai senior, apakah profession yang boleh dapat duit yang lebih. Dan mereka memberitahu bahawa accountant makes a lot of money. So as an accountant, I just wanted to be a chief financial officer of a major public listed company. That was your dream? That was my dream. So sejak umur berapa tu? Maybe when I was in secondary school. Since I knew that I wanted to be an accountant, so okay, as accountant, CFO, that's actually the ambition. Dan Tan Sri achieve semua tu, Tan Sri? So alhamdulillah, at the age UEM, Maybank, Telecom. Yes, so Telecom Malaysia was my first job as the CFO, and to me that was it, the mission accomplished. Alhamdulillah. And the rest was actually really bonus. Tak terfikir pun jadi CEO. Tak terfikir jadi menteri. Menteri. I have to tell people listening out there. You are one, not few, one of the ministers that I met during my time pergi jumpa Tan Sri, nak berbincang dengan Tan Sri mengenai masa depan negara, the way forward, what is your vision. Saya terperanjat, tuan-tuan dan puan-puan, saya amat terperanjat bila saya dah selesai Tan Sri, you not only say goodbye to me, you walk me to the lift. And I doa, that you become successful because you are so grounded, you are so down to earth. And from that moment onwards, Tan Sri, bila orang datang jumpa saya akan hantar orang tu sampai ke tangga atau sampai ke lift. Behind this Tan Sri, Wahid Umar, siapakah dia? Apakah cita-cita Wahid Umar sebagai seorang insan? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak. Please. Saya hanyalah orang biasa. So anak ke-9 daripada 11 orang adik-beradik yang bertuah kerana orang tua saya, Haji Umar dan Haji Halimah, bertungkus lumus membesarkan ke-11 anak-anak mereka dan menjadi orang. Jadi alhamdulillah. Dan saya juga bertuah kerana ibu bapa saya bersetuju tinggal dengan saya, dan saya dapat masa spend dengan mereka sehinggalah ayah saya meninggal dunia tahun lepas, pada bulan Januari tahun lepas, dan ibu saya Haji Halimah masih dengan kami di Saberjaya berumur 90 tahun. Jadi alhamdulillah. You are so lucky. Betul. So I'm so jealous, Tan Sri. Betul. Really. Just a normal person and just want to be a good son, a good husband to my wife, and also to be a good father to my 2 daughters. You don't retire, Tan Sri. Daripada corporate to kerajaan, then back to corporate. How does that inspire you to go further, to work? Why, Tan Sri? You don't need to work, I'm sure. Dia berdasarkan kepada amanah dan mandat yang diberikan. Sebenarnya saya selepas menjadi CEO di Maybank, merupakan tempat ketiga sebagai CEO. So memang bila tempat ketiga tu dah banyak perkara yang kita capai, banyak cabaran. Saya rasa nak bersara di situlah. Tapi dijemput menjadi menteri selama satu penggal, 3 tahun sebagai seorang senator. Kemudian kembali kepada corporate sector
di kumpulan PMB sebagai pengurusi kumpulan. Yes. Jadi saya percaya bahawa saya bukan ahli politik. Saya tidak ada aspirasi politik dan rasa saya lebih efektif di sektor swasta, di sektor korporat. Sebab itulah alhamdulillah bila dilantik sebagai pengurusi PMB, saya merasakan banyak perkara yang saya boleh menyumbang. Dan kemudiannya di Bursa Malaysia, dan saya bersara daripada Bursa Malaysia pada bulan April tahun lepas, dan sejak bulan Jun tahun lepas saya mengambil kedudukan sebagai pengurusi di Saipat Resources Berhad dan kemudian di IOI Corporation Berhad. Jadi ada 2 corporate sajalah. Jadi dia berdasarkan kepada mandat dan amanah yang diberikan. So we always want to do the best for our respective organisations. But during wanting to do the best, I'm sure in menarajui syarikat konglomerat yang besar macam ni, mesti banyak cabaran yang telah Tan Sri lalui, dan bagaimana Tan Sri mengadaptasikan pemikiran, emosi dan daya ketahanan Tan Sri untuk terus menerajui syarikat-syarikat yang besar ni. Orang kata bila kita pandang, kita take a back seat, kita wow, he's so lucky. Mana-mana kita berkhidmat pun memang pasti ada cabaran. Jadi yang penting kita bersikap positif, bersikap membina. Sebagai contoh, masa di Maybank dulu ada 3 cabaran utama. Pertama, Maybank telah menandatangani perjanjian untuk membeli 3 buah bank di Pakistan, di Indonesia dan di Vietnam, dan ada cabaran terutamanya bank di Indonesia tersebut berkenaan dengan harga yang diinginkan dan sebagainya. Kedua, dalam konteks global financial crisis, krisis kewangan dunia, di mana banyak bank-bank di dunia yang telah pun muflis. Yang ketiga, dalam segi persaingan dalam pasaran domestik, sebab walaupun Maybank merupakan bank yang terbesar, market leader, tapi antara tahun 2003 hingga 2008 pesaing kita, public bank, CIMB berkembang dengan lebih pesat, 20% setahun, dan kita berkembang hanya 5% setahun. Jadi alhamdulillah kita clear, jelas dengan apakah cabaran yang kita hadapi. Kita bersama-sama dengan pasukan kita rumuskan apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan, dan kita pastikan kita laksanakan. Kalau ada yang tidak berapa berkesan, kita ubah sedikit, kita track kita punya prestasi, performance kita, semua inisiatif, dan alhamdulillah insya-Allah apabila kita bekerja dengan berpasukan, kita jelas apa yang perlu dilaksanakan, follow through, dan insya-Allah kita bakal berjaya. Jadi itulah yang sentiasa kita pegang, dan yang paling penting bagi saya bukan saja rumusan tu, tapi pelaksanaannya secara berpasukan, because we don't know everything, we need teamwork in order to succeed. Jadi kalau untuk penonton kita yang di luar sana yang baru nak berkecimpung dalam dunia perniagaan, dunia perusahawanan, your advice to them selain daripada teamwork dan kerja tu kena kerja yang berprestasi, what else would you advise them, Tan Sri? Sebagai seorang banker dulu, kita banyak memberikan pembiayaan kepada mereka, dan satu ciri yang penting yang kami lihat di kalangan usahawan-usahawan ini ialah ciri mereka yang bersemangat tinggi dan mempunyai satu resilience, daya ketahanan. Bermakna dengan cabaran-cabaran yang mereka lalui, mereka kekal, tak berputus asa. Kalau ada masalah, dia cari jalan lain. Kalau jatuh sedikit, mereka bangun, and so on. So ini antara ciri-ciri utama yang membolehkan mereka ini berjaya. Saya tak boleh bercerita sebab saya tak pernah di bidang itu. Seorang usahawan. Jadi saya bermula sebagai seorang accountant di corporate. Bagi saya mungkin itu lebih mudah lah. Mereka ni lebih mencabar, dan memang betul-betul kita hormat mereka ini dengan pencapaian mereka yang amat menakjubkan. You see, sekarang ni ramai yang sedang bekerja, dan ada yang pernah datang berjumpa, ramai jugalah berjumpa dengan saya. They want to leave their job, dia nak mula dunia, they want to go and become an entrepreneur. Saya senantiasa bertanya kepada mereka, apakah matlamat mereka? Kenapa mereka nak menjadi seorang usahawan? They say they want to make more money.
Right. Your thoughts, Tan Sri? Kalau nak menjadi lebih berjaya, memang betul lah. Perniagaan merupakan satu kerjaya yang boleh memberikan kerjaya yang lebih besar. There are no limits if you enter into business. Tetapi perniagaan ini banyak risikonya. Jadi untuk mereka yang memulakan kerjaya sebagai seorang yang makan gaji, lepas tu nak berniaga, nasihat saya biasanya pastikan kita ada savings yang cukup untuk keluarga. Maknanya mesti ada safety net lah. So this is part of risk management lah. So memang ada yang kata, oh don't worry, just jump into it. Tapi ada risikonya. Pastikan Accountant bahawa kan, accountant. Safety net tu is a must. ya, kita ni risk averse. So konservatif in general. So mungkin sebab itulah kita tak adalah kaya, Subjektif. tapi it's okay, enough for the family. Alhamdulillah. Tapi itulah bagi saya yang biasanya agak risk averse ni, saya biasa nasihatkan rakan-rakan tu, pastikan kita set aside enough for the family. Jadi apa juga cabaran kita lalui dalam bidang perniagaan tu tak melibatkan rumah kita tergadai, betul, Tan Sri. dan keluarga terkesan dan sebagainya. Message kepada orang-orang, terutama sekali anak-anak muda kita, Tan Sri, yang ingin berkecimpung dalam dunia perniagaan, satu, dua, ataupun yang ingin berjaya, full stop. Nasihat Tan Sri kepada mereka. Bagi saya, untuk mereka ni, pastikan kita jelas apakah matlamat hidup kita. Tak kiralah sama ada kita nak jadi seorang yang berkerjaya ataupun nak dalam bidang perniagaan, terpulang yang pentingnya bagi saya adalah pilih suatu kerjaya ataupun bidang yang kita gemar, kita sukai, kita selesa, dan dalami pengetahuan kita dalam bidang tersebut, dan berusaha dalami. So make sure that you have that core competency to be able to actually do the job well, something that you like anyway. Then you can profess in that area. Ini akan memberikan peluang untuk anda lebih berjaya. Because when you are good in one area, you really practice it, you preach it, you implement it, and then insyaAllah the chances of success will be much higher, and it'll be more fulfilling that way. Yeah. Choose a career or profession that you like, yang anda deepen your sukai, knowledge yang anda sukai, dan laksanakannya usaha dengan gigih. Dan ini termasuklah continuous learning, sebab kena update knowledge kita. Dan sekarang ni tak sukar sebab kita banyak pengetahuan yang ada di luar sana yang available at our fingertips, dengan termasuklah dengan ada AI-nya, gunakan sebagai tool, sebagai tool, maknanya untuk kita lebih efisien, lebih berpengetahuan, dan lebih berkesan dan lebih berjaya, insyaAllah. InsyaAllah. Bagi saya, nasihat ini sangat penting, di mana kita kena pastikan kita mempunyai ketahanan. Betul, Tan Sri? Betul. Ketahanan dan daya saing, dan never stop learning. Because when you keep on learning, you keep on having new ideas. And when you have new ideas, you will never give up. Dan jangan kita mudah putus asa, sebab kalau kita mudah putus asa, kejayaan itu hanya untuk sementara. Kita kadang-kadang ni kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa untuk menjadi seorang yang baik, berterima kasih, dan kadang-kadang tu kita sukar menjadi seorang yang pleasant to deal with. So bagi saya, kita harus bersyukur dengan apa juga yang diberikan kepada kita. Saya amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya amat berterima kasih kepada orang tua saya, dan kepada partner saya, Kay, dan keluarga saya yang banyak membantu. Dan juga saya nak menyeru kepada rakan-rakan semua supaya be a good person, be kind and be pleasant. And it doesn't cost you anything to be kind and to be pleasant. When you're kind and pleasant, other people will help you whenever you need help, insyaAllah. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih memberi masa kepada saya, ruang kepada saya untuk penonton-penonton di luar sana. Don't forget, Tan Sri Wahid Umar. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iklankan jenama anda agar dipercayai ramai. Layari www.knkvgroup.com. Anda mahu anjurkan acara yang berprestij? Layari www.knkvgroup.com. Anda perlukan latihan pemasaran untuk pasukan anda? Layari www.knkvgroup.com. KNKV Group, sebuah produksi periklanan, penganjur acara dan latihan pemasaran. Pilihan jenama-jenama unggul di Malaysia.